Bagi kau duit cukup pada pandangan kau ni tahap mana, Bob? Okay, kekayaan ni bagi setiap orang tak sama. Ada orang dia dapat Lamborghini sebiji, dia kata dia kaya. Tapi bagi aku, orang pakai Lambo ni biasa tak kaya pun. Sebab bagi aku kekayaan ni banyak pandangan lah. Okay, mungkin bagi kau kekayaan ni macam ni, bagi aku macam ni, bagi kawan aku macam ni, bagi Syuk lain. Contoh kekayaan ni. So dari side aku lah kekayaan ni, kau dah ada duit yang banyak and kau ada masa yang banyak. Faham tak? At least aku dah tak perlu, kau cakap apa, contoh je aku trader lah, aku tak perlu nak tengok market untuk cari duit. Aku nak duit jalan datang sendiri kat aku. Duit jarang datang sendiri kat kau? Jalan datang sendiri kat aku. Oh, jalan. So, kau faham tak maksud money aku? come to you? Yes. Macam mana kau nak buat benda tu? Tu yang kau kena belajar dengan aku. Tu yang kau kena belajar dengan aku. Oh, kau ingat kau ada anak. Okay, Bob. So berbalik kepada kau punya definasi kekayaan kau macam tu lah. Definasi. Aku bukannya apa, sebab aku mungkin perbezaan faktor umur kan. Macam aku punya side, pandangan aku terhadap kekayaan ni berbeza. Kekayaan ni bukan datang pada mata wang dan ringgit. Kekayaan ni datang dalam kehidupan sebenarnya. Maksud kau? Maksud aku kekayaan ni dia, apa contohnya, benda aku yang paling penting dalam hidup adalah masa. Betul. Masa penting. Masa itu adalah kekayaan So, yang pertama. aku setuju. Yang tu aku setuju. Sebab apa? Kalau kau tengok orang kaya biasa tepat masa. Itu adalah yang pertama.